Okay, so sekarang ni kita berada di PG Jewel Alostar. Jom kita masuk ke dalam. Kita tengok apa yang ada dekat PG Jewel. Dia khas kepada barang kemas. Okay, jom kita tengok. Okay, tuan-puan. So, dekat PG Jewel Alostar ni, tuan-puan, sebenarnya bukan dekat Alostar je. Dekat mana-mana PG Jewel yang ada. Dekat PG Jewel, kita boleh beli secara terus ataupun boleh keluarkan daripada akaun Gap. Sebab kita ada barang kemas 999 juga, tuan-puan. Okay, kita ada barang kemas 916, 999. Jadi siapa yang menabung dekat Gap tu, dia unfair advantage lah. Sebab dia boleh keluarkan barang kemas daripada situ. Jadi tuan-puan, siapa yang tak ada bajet yang besar tapi tuan-puan ada serendah 100 ataupun 1 gram, tuan-puan nak bermula dekat akaun Gap dan tuan-puan memang suka barang kemas, tuan-puan boleh cuba cara ini. Okay, menabung dekat Gap, nanti kita boleh withdraw ataupun keluarkan barang kemas pilihan kita. Jadi tuan-puan, rujuk pin video dekat Prof. Hana untuk bermula. Hana akan bantu dan bimbing tuan-puan sebaiknya. Okay.